Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Masri Muhammad di dalam episod ke-40 siri Malaysiaku kali ini. Mari kita sama-sama berdoa agar negara kita Malaysia sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi kawan-kawan yang baru saja masuk ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe dahulu channel ini. Mudah-mudahan ia membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, di dalam keadaan dunia kita yang semakin canggih teknologinya sekarang ini, maklumat telah menjadi satu aset yang penting dan amat berharga. Dengan menggunakan maklumat-maklumat yang dikumpul, pihak berkepentingan boleh sahaja memahami situasi dan keperluan yang membolehkan tindakan susulan dibuat. Dan pihak-pihak yang berkepentingan ini boleh saja sebagai kerajaan, organisasi, bisnes maupun individu. Jadi maklumat ataupun data ini dia ada di mana-mana, dan dikatakan bahawa sesiapa yang menguasai data ataupun maklumat ini dia menguasai ekonomi, sosial maupun politik. Sebenarnya data-data ini boleh kita bahagi kepada dua jenis. Yang pertama dipanggil data eksklusif, data yang tertutup di mana pihak yang berkepentingan sahaja yang boleh akses kepada data ini, dan masyarakat dilarang apatah lagi untuk mengguna semula data berkenaan. Yang kedua ialah data terbuka, di mana data-data ini tersedia dan boleh diakses secara percuma oleh semua orang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sejak kebelakangan ini kita lihat banyak kerajaan-kerajaan di seluruh dunia sudah memulakan inisiatif data terbuka ini, termasuk jugalah negara kita Malaysia. Dan aspek inilah yang akan kita sama-sama bahas dan bincang di dalam video kali ini. Mula-mula marilah kita lihat apa yang dimaksudkan dengan data terbuka kerajaan. Jadi data terbuka kerajaan ini adalah data yang dihasilkan ataupun dikeluarkan ataupun dikawal oleh kerajaan, tetapi boleh diguna secara bebas oleh pelbagai pihak. Maka lebih terbuka data sesebuah kerajaan itu, maka ianya adalah lebih baik. Sekurang-kurangnya ada 3 sebab utama data kerajaan harus terbuka. Yang pertama, ketelusan. Rakyat perlu tahu apa yang kerajaan sedang lakukan. Rakyat bebas untuk akses data dan maklumat kerajaan serta berkongsi dengan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Yang keduanya, dapat menambah nilai sosial dan komersial. Data adalah sumber utama untuk aktiviti sosial dan juga komersial. Jadi melalui data terbuka ini, kerajaan dapat membantu industri, memacu penciptaan bisnes dan juga aktiviti kemasyarakatan. Ketiganya, penyertaan kerajaan. Jadi melalui data terbuka ini, rakyat mudah sekali untuk berurusan secara langsung dengan kerajaan, memudahkan mereka membuat keputusan penting di dalam aktiviti yang mereka laksanakan, dan seterusnya boleh menyumbang kembali kepada kerajaan. Oleh kerana inisiatif data terbuka ini sudah menjadi inisiatif di peringkat global, maka elok sekali kita bandingkan pencapaian beberapa negara di dalam isu ataupun di dalam inisiatif data terbuka ini, termasuk prestasi negara kita Malaysia. Untuk tujuan ini, kita akan menggunakan satu kaedah yang dipanggil Open Data Inventory yang dikeluarkan oleh Open Data Watch bagi menilai prestasi negara-negara di seluruh dunia di dalam inisiatif data terbuka ini.
Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, menurut satu laporan inventory data terbuka Odin 2024-2025 yang baru saja dikeluarkan oleh Open Data Watch, sebuah NGO yang berpangkalan di Washington DC, Amerika Syarikat, mendapati bahawa Malaysia telah mencapai satu prestasi bersejarah dengan menduduki tempat pertama di seluruh dunia dalam inisiatif data terbuka ini. Pencapaian ini adalah satu lonjakan yang sangat ketara daripada kedudukan ke-67 pada tahun sebelumnya. Jadi prestasi ini sekaligus menjadikan Malaysia mengatasi 198 negara, termasuk beberapa negara maju seperti Finland, Singapura, Denmark, Poland dan juga Norway. Di peringkat ASEAN pula, kita unggul di tempat pertama dengan skor 90/100, mengatasi Singapura di tempat yang kedua, Indonesia dan Filipina di tempat yang ketiga dan keempat, sementara Thailand di tempat yang kelima, dan seterusnya negara-negara lain jauh ketinggalan di dalam senarai ranking ini. Kejayaan ini membuktikan keupayaan negara kita Malaysia untuk bersaing di peringkat global dalam aspek keterbukaan dan liputan data rasmi, sekaligus mencerminkan pentadbiran yang telus, terbuka dan progresif. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, data terbuka ini boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti penyelidikan, inovasi, pembangunan aplikasi dan membuat keputusan dengan lebih tepat. Ianya boleh merangkumi pelbagai perkara termasuk data statistik, data perubatan, data saintifik dan banyak lagi. Untuk itu, sebagai contohnya, mari kita lihat portal utama data terbuka Malaysia, iaitu data.gov.my, yang merupakan gerbang tunggal untuk menerokai segala data terbuka di negara kita Malaysia, yang sentiasa diperkemaskan, diperluaskan secara konsisten dengan data berkualiti tinggi daripada semua agensi persekutuan dan juga negeri. Jadi kalau kita lihat daripada dashboard portal ini, kita dapati ada sebanyak 17 kategori maklumat ataupun data yang boleh kita akses daripada portal ini, seperti yang saya senaraikan di sini. Contohnya di sini, jika saya ingin mengetahui apakah model dan juga jenama kereta yang paling popular di negara kita dalam tahun 2025 ini, maka saya masuk saja ke portal Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan saya dapat paparan seperti ini, iaitu jenis dan juga model kereta yang telah didaftarkan di Jabatan Pengangkutan Jalan. Kemudian itu, berikutnya saya tunjukkan juga di sini dashboard yang menunjukkan data-data yang paling popular dan sering dilawati oleh pengguna, seperti contohnya Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Statistik dan Kementerian Keuangan. Jadi data terbuka ini adalah tonggak utama transformasi digital di negara kita, dengan tujuan utamanya ialah yang pertama, merangsang inovasi dan keusahawanan bagi pertumbuhan ekonomi yang mapan. Yang keduanya, meningkatkan kebertanggungjawaban ataupun accountability, kepercayaan dan ketelusan kerajaan. Yang ketiga, meningkatkan kecekapan dan tindak balas perkhidmatan awam. Dan yang keempat, pemerkasaan warga negara melalui penglibatan dalam tadbir urus negara.
Jadi usaha yang berterusan dalam memperkukuh tadbir urus negara berasaskan kepada bukti, meningkatkan ketelusan serta memacu pembangunan negara yang berpaksikan data dan fakta yang dilakukan melalui inisiatif data terbuka ini haruslah dipertingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Sekiranya sahabat-sahabat dan kawan-kawan suka video saya kali ini, sila like dan juga share video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana. Terima kasih kerana sudi menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Sementara itu, salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.